Filipina dah isytiharkan darurat tenaga, Bangladesh pula dah limitkan minyak, dan Australia pun dah ada dah sesi minyak yang kehabisan supply. Tapi Malaysia, kita masih lagi boleh isi full tank macam biasa. Persoalan dia, adakah kita betul-betul selamat? Okey guys, sekarang ni dunia tengah berhadapan dengan satu krisis dunia. Bukan sekadar harga naik, tapi bekalan minyak global dah mula terganggu. Dan harga minyak dulu hanyalah sekitar $70 setung. Sekarang dah jadi lebih hampir $100 setung. Dan punca dia memang kelihatan agak jelas, iaitu konflik di Asia Barat. Laluan bekalan terganggu, iaitu Selat Hormuz, dan juga sampai dunia jadi tak stabil. So bila benda ni jadi, negara lain dah mula masuk fasa krisis kan. Aku bagi contoh lah, Bangladesh sekarang dah buat ration minyak. Dulu motor hanya boleh isi lebih kurang 2 liter sehari, dan kereta pula lebih kurang sekitar 10 liter sehari. Dan aku tengok Myanmar pula sekarang ni lagi ketat. Diorang guna sistem nombor plate kereta, dan ada juga hari-hari tertentu baru boleh guna kereta. Dan Sri Lanka lagi dahsyat lah, kerajaan diorang ni sampaikan kena kurangkan hari kerja seminggu untuk jimatkan minyak. Sekarang kita tengok Filipina pula. Filipina ni hari ni diorang dah isytiharkan darurat tenaga secara rasmi, dan maksudnya kerajaan dah anggap situasi ni serius lah sampai perlu gunakan kuasa kecemasan ataupun Emergency Act untuk kawal bekalan dan juga harga barang. Okey, dekat Cambodia pula cerita dia lain sikit lah. Hampir 1/3 sesi minyak tutup sebab tak pasti harga nak jual berapa. Dan di Filipina dan juga Cambodia ni, dua-dua negara dah masuk fasa baru, iaitu diorang dah ada panic buying lah, dan orang dah start mula untuk menyimpan minyak. Dan dekat Australia pula juga kena timpiasnya, lebih 600 sesi minyak di Australia ni mengalami gangguan bekalan. Negara maju macam ni pun tak kebal So, ini bukanlah isu negara miskin ataupun negara maju lah. Ini adalah isu global. Sekarang kita tengok pula Malaysia. Ramai fikir kita ni selamat sebab kita dah ada minyak. Dan aku nak cuba cakap benda ni straight to the point lah. Sebenarnya itu tak cukup. Sebab Malaysia sekarang ni tengah ikut harga global. Dan Malaysia masih lagi import bahan api. Dan juga kita tak kontrol lah supply chain dunia ni. Cumanya bezanya sekarang Malaysia masih lagi tahan dia punya implikasi ni. Tapi macam mana cara dia? RON95 masih lagi pada paras RM1.99 sebab kita ada subsidi. Tapi RON97 dan diesel dah naik ikut harga pasaran dunia lah. So maksudnya kerajaan dah mula untuk lepaskan harga pada harga pasaran. Cuma bukan dekat semua orang lagi lah. Dan selain tu juga kita ni masih ada lagi subsidi bersasar lah. Bantuan diesel RM300 pun masih ada. Subsidi untuk logistik pun masih ada. Dan juga ada harga khas untuk pengangkutan awam. Dan semua ini untuk tahan harga barang daripada naik mendadak. Tapi dalam masa yang sama, kawalan dah makin ketat lah. Kenderaan asing dah tak lagi boleh isi RON95 dan tak boleh beli lebih 20 liter di luar tangki. Dan persoalannya kenapa? Sebab bila minyak Malaysia lebih murah daripada negara jiran, orang luar akan datang isi dan bawa keluar. Kalau kerajaan tak kontrol, rakyat Malaysia sendiri yang akan kekurangan. So, apa jadi kat negara kita sekarang? So, sekarang situasi dia agak jelas. Negara jiran dah mula ration minyak. Filipina dah isytiharkan darurat. Dan Australia pun dah ada gangguan supply. Malaysia pula kita masih lagi bertahan. Alhamdulillah. Sebab kita masih ada subsidi dan kawalan. Tapi macam mana pula kalau aku cakap, kalau harga minyak global terus naik dalam 2-3 bulan ni, adakah Malaysia akan terus jadi macam Bangladesh atau juga mungkin Sri Lanka? Okeylah, aku nak cerita sikit lah apa yang kemungkinan jadilah dekat Malaysia kan. Pada pandangan aku, mungkin subsidi akan diketatkan dan kelayakan mungkin akan berubah, dan harga barang-barang yang non-subsidi ni mungkin akan terus naik ikut harga market pasaran dunia, dan juga kawalan akan jadi lebih ketat. Dan satu lagi benda yang mungkin akan berlaku adalah mungkin cara kita hidup kita akan berubah lah. Aku boleh bagi kau satu idea yang work from home ni akan berlaku supaya rakyat kurang bergerak dan kita kurang penggunaan minyak harian. So, the real question sekarang bukanlah Malaysia akan kena ataupun tidak, tapi berapa lama kita boleh bertahan sebelum kita mula rasa perubahan itu. Kalau situasi ini jadi makin teruk, korang rasa Malaysia patut ikut negara lain tak? Iaitu kita cuba untuk limitkan minyak. Atau teruskan subsidi walaupun kos makin tinggi. Aizrin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.